Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kata pengarang hafizahullah ta'ala, Jadi lambat kerja. Tanah oleh ya? No, tadi sejuk lama sekarang. Muka surat 178, Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di peringkat menghadapi tekanan yang makin bertambah, dakwah Islamiah mencapai kejayaan dan menghadapi penindasan demi menguatkan tapak keimanan ke dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping menguji orang-orang yang telah beriman dan melayakkan orang-orang kafir dengan sifat kekufuran yang nyata. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjemput kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamunya dalam perjalanan Isra dan Mi'raj untuk melihat alam yang luas. Diperlihatkan juga kepada baginda nabi-nabi dan rasul-rasul yang telah lalu. Digambarkan secara jelas segala sikap dan telatah manusia serta cabaran terhadap dakwah di sepanjang zaman, iaitu mengenai di mana mulanya dan ke manakah penyudahnya. Jadi alhamdulillah, bertepatan dengan bulan Rejab, kitab sirah kita masuk pada membicarakan berkenaan dengan peristiwa yang besar, mukjizat yang sangat hebat dan agung, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamu kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi diuji dengan beberapa cabaran, bermula pada tahun keempat kenabian sehinggalah pada tahun ke-12 kenabian. Kita telah baca sebelum ni dan kita telah faham lah. Kalau ngaji dah faham tu, dah awal tu makan kepala ikan air banyak tu. Boleh 2 teh malaman dah apa dah. Dah boleh sejam. Start mengajar 30 minit boleh 2 butir. Tak apa dah balik. Dah. Kita boleh 5 butir sampai rumah tinggal 2 butir. Dah langkah kong tu teh habis campur. Tak ingat dah. Orang tegur pula tengah jalan, tak ada, tinggal.
Tinggal 2 teh. 2 teh kena walik apa tahu rumah makan nasi. Tak ingat apa satu lah. Minggu depan pula lah. Jadi kita baca dah sepanjang Nabi berdakwah di Mekah ni, banyaklah cabaran yang Nabi SAW hadapi. Dengan tekanan boikot selama 3 tahun di pulau, kematian Abu Talib, wafatnya Sayyidatina Khadijah, dan Nabi dihalau, orang-orang Islam dihalau daripada Mekah, sehingga Nabi SAW menyuruh orang-orang yang lemah supaya pergi berhijrah ke Habsyah, mendapat naungan daripada Raja Najasyi, seorang Kristian yang baik, yang berpegang kepada kitab Injil yang asal. Dan Nabi sendiri pun berusaha. Orang Mekah tak mau terima, jadi Nabi pergilah berhijrah ataupun pergilah berdakwah ke Taif. Pergi ke Taif selama 10 hari. Jumpa orang tu, jumpa orang ni, ajak supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak ada seorang sanggup nak ikut Nabi. Bukan setakat tak boleh ikut, kena batu pula, mencederakan batang tubuh Nabi SAW. Dan Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Nabi duduk 10 hari, seorang lagi yang terima Islam, iaitu Hadas, orang Kristian tukang kebun, yang jaga kebun, orang miskin yang terima. Orang-orang kaya, orang-orang ada harta, ada pakar, ketua, tak mau terima dakwah. Dan Nabi nak balik semula ke Mekah. Ada rombongan jin yang beriman, masuk Islam, sehingga kan 70,000 orang golongan jin masuk Islam daripada Najran, daripada negeri Nasibin, daripada Iraq, mari nak pergi jumpa, nak masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadat depan Nabi SAW. Allah Ta'ala buat pada Nabi SAW menghadapi tekanan yang dahsyat. Nabi-Nabi ni semua diuji belaka. Orang yang paling banyak diuji ialah Nabi-Nabi. Dan Nabi yang paling banyak diuji ialah Nabi SAW, Nabi kita. Dan pada malam Isra' dan Mi'raj, Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi, ajak Nabi menjadi tetamu yang agung, nak tunjuk dunia sejak daripada Nabi Adam sampai ke hari akhirat, pada satu malam je. Bermula dengan Nabi Adam sampai ke balasan syurga dan neraka, nak tunjuk depan Nabi. Nak tunjuk pada Nabi yang Muhammad, dunia orang rasa sepit dada ni macam apa yang halu banding dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita kena tahu, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Wawasan dunia yang sempit kepada wawasan akhirat yang sangat luas, yang kekal abadi. Bila Nabi SAW diajak jalan, diajak naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit yang ke-7. Hari ni kalau kita nak naik langit, Allah payahlah, pakai alat tu, pakai alat ni, mengatasi ilmu sains. Isra' dan Mi'raj ni kalau kita fikir ikut logik akal, memang tak lepas akal kita nak fikir.
Tak nampak jalan akal kita. Sebab tu akal kita ni kena berpandukan kepada Quran. Kalau sains bertepatan dengan Quran, betul. Kalau sains berlawanan dengan Quran, tolak sains, terima Quran. Quran ni hak Allah Ta'ala yang buat. Sains ni ilmu juga, Allah Ta'ala bagi ilmu, tapi tak boleh mengatasi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jemput Nabi sebagai tetamu pada malam Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj adalah peristiwa mukjizat. Mukjizat yang paling besar sejak daripada Nabi Adam sampai ke hari ini. Mukjizat yang paling agung sekali Quran lah. Quran tekan. Isra' dan Mi'raj nombor 2, paling hebat yang pernah berlaku atas muka bumi ni. Dan pada malam Isra' dan Mi'raj, Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi alam malaikat, alam barzah, duduk dalam kubur, tunjuk jin, tunjuk syaitan, tunjuk syurga, tunjuk neraka, tunjuk penghuni syurga, tunjuk penghuni neraka, tunjuk peristiwa-peristiwa yang pelik dan ajaib yang telah berlaku pada zaman sebelum Nabi dan zaman yang akan datang. Para ulama telah berselisih faham pada menentukan tarikh berlakunya Isra' dan Mi'raj. Isra' maknanya perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Tuhan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kami. Sungguhnya Dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Dalam surah Al-Isra' ni Allah Ta'ala guna perkataan Subhana. Subhana maknanya maha suci Allah. Allah Ta'ala nak cerita perkara yang sangat besar, yang sangat hebat, yang kita tak boleh nak mikir dengan kepala otak kita. Sebab bila Nabi turun dan Nabi cerita, orang yang masuk Islam dah gogeh iman. Gogeh iman. Kata logik ke Muhammad? Orang pergi sebulan, orang pergi 40 hari daripada Mekah nak pergi ke Palestin, Masjidil Aqsa, 40 hari 40 malam. Mu pergi sekerat je, sekerat malam. Bukan semalam. Semalam ni bermula maghrib sampai subuh. Tapi tak, Nabi ni pergi tak tengah malam sampai subuh. Mana separuh malam. Allah Ta'ala guna lailan. Lailan maknanya, la tu orang mengaji bahasa Arab, lan nakirah. Minal lail, sebahagian daripada malam. Separuh malam. Mana kalau separuh malam tu, subuh pukul 6, pukul 12 12 tengah malam. Pukul 12 sampai pukul 6. 6 jam. Mungkin 6 jam Muhammad gagah kali dah. Dia Nabi tak cerita naik ke langit lagi tu. Gogeh iman. Orang yang beriman gogeh. Tak mau terima. Tak percaya. Ngaruk dah Muhammad ni. Ngaruk dah.
Orang hak kafir lagi ya, kau hak suka dia. Gila dah, apa kata dah. Muhammad ni gila. Teknologi orang pergi 40 hari pergi apa ni semalaman. Dah. Kalau kita pula zaman ada TikTok, zaman ada Facebook, lagi kau sedap tang. Dah. Dah jib lagi ni. Sebab nak batang pun gegor. Baru nak batang. Nang batang, nang sebatang. Nang sebatang baru gegor geger kali dah. Ni naik pergi mari dia Aqsa. Dah. Mana buat ya? Buat ya tak ada orang lain nak buat contoh. Oh. Bila? Oh. Ada di ICU lah. Semoga Allah Ta'ala memberi kesembuhan. Syafahullah Ta'ala pada Pak Ya. Kalau orang khabar kita, dia kata malam aku jalan kaki. Malam jalan kaki daripada ni apa pergi Songkla. Songkla. Yalah kata nak pergi yalah kan. Yalah. Daripada apa jalan kaki pergi yalah. Pergi bila? Malam. Pagi ni ada sini dah. Ada sini dah. Orang kata gila dah mu ni. Orang pergi dengan motor, pergi dengan kereta dah sampai lagi kata. Mu sampai dah. Dah. Gitu lah. Dah. Kalau kita duduk zaman Nabi, kita gokeh lagu mana tau. Dah. Memang duduk Abu Lahab dah kita. Masa cakap banyak ni ujian sungguh ni. Pergi semalaman je. Bukan semalaman, minal lail, separuh malam. Dan Nabi di Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh. Ke langit yang ketujuh. Langit pertama, langit kedua, tiga sampai ketujuh. Lepas tu Nabi pergi melawat syurga, melawat neraka. Para ulama telah berselisih faham pada menentukan tarikh berlakunya Isra dan Mi'raj. Ada yang berpendapat berlakunya peristiwa itu di tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkit menjadi nabi. Ada yang menyatakan pada tahun kelima selepas itu. Pendapat ini ditarjihkan oleh Imam Nawawi dan Qurtubi. Ada yang menyatakan berlaku pada malam 27 Rejab tahun ke-10 selepas nubuah. Pendapat ini ditarjihkan, tarjih maknanya dikuatkan, oleh Allamah Al-Mansukuri, seorang ulama India. India ni dan ni kita tengok ramai orang-orang Buddha, orang Hindu. Dulu ramai ulama-ulama hebat daripada India. Contohnya Syekh Al-Allamah Abu Hasan Ali An-Nadwi, orang India. Allamah Mansukuri ni ulama yang mengkaji sirah, pengarang kitab Rahiqul Maktum. Nama dah ingat lah. Orang India juga. Ramai ulama daripada India. Syekh Al-Kandahlawi, ulama hadis daripada India. Ramai ulama-ulama hadis daripada India. Pengarang kitab Fadilatu Amal, ulama daripada India. Ada yang menyatakan berlakunya 16 bulan sebelum hijrah, iaitu pada bulan Ramadan tahun kedua belah selepas kenabian. Ada yang menyatakan berlakunya setahun 2 bulan sebelum hijrah, iaitu pada bulan Muharram tahun ke-13 selepas nubuah. Dan ada pula yang berpendapat ianya berlaku setahun sebelum hijrah,
iaitu pada bulan Rabiul Awal, tahun yang ke-13 selepas nubuah. Wallahu a'lam bissawab. Di sana ada banyak pendapat ulama berkenaan dengan tarikh dan bulan waktu bila sambut Isra dan Mi'raj. Pendapat yang paling kuat sekali, kita buat kesimpulan. Pendapat yang paling kuat, Isra dan Mi'raj berlaku pada 12 Rabiul Awal, bukan bulan Rejab. Ini pendapat yang paling kuat sekali di kalangan ulama Syiah. Dah kita sambut 27 tu lagu mana pula? Tu ada ke ulama yang kata 27? Pendapat yang paling popular. Popular tak semestinya betul. Tak. Macam Nabi lahir, kita paling tahu sekali, paling terkenal, paling popular 12 Rabiul Awal. Sebenarnya Nabi lahir 9 Rabiul Awal dan Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Itu ijma' ulama. 12 Rabiul Awal Nabi wafat, 9 Rabiul Awal Nabi lahir. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj dak berlaku bulan Rejab. Ni pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi, bukan Haji Nawi. Imam Nawawi. Katanya 12 Rabiul Awal ataupun 17 Rabiul Awal. Hal ini dikuatkan dengan hujah Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah daripada sahabat Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dah kalau kita pegang ada 27 ni lagu mana tak kan kita khabar jawab soalan biasa khabar 12 awal Allah tak dah pakah. Tak. Soalan. Tak. Salah dah kita lagi. Tak apa, ngaji. Bila kita ngaji kita tahu lah. Lepas ni kita dengar ustaz ni kata 27. Betul, 27. Ada juga ulama kata 27. Dan pendapat yang paling sahih sekali bila kita belajar, kita tahu dah malam ni peristiwa Isra dan Mi'raj berlaku pada bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ataupun 17 Rabiul Awal. Maksud Isra iaitu perjalanan yang menakjubkan di waktu malam, bermula dari Masjidil Haram di Mekah sehingga ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, 1200 km, 40 hari perjalanan zaman itulah. Zaman kita ni naik kapal terbang sejam setengah gitulah, sampailah. Manakala maksud Mi'raj ialah perjalanan selepas melalui langit ketujuh sehingga ke tempat yang tidak diketahui oleh makhluk akan hakikatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebut peristiwa Isra dan hikmahnya di dalam Al-Quranul Karim. Firman-Nya, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Ta'ala guna dua masjid, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Nak khabar kita hidup atas muka bumi ni, dia mikir ke surga segi. Tak. Nak pergi jalan mana, tupik rumah, bukan tanya nak makan mana. Kita nak makan mana tengah hari lagi makan kedarah dulu. Tak ada boh dalam kepala, dalam jadual kita nak sembahyang masjid mana, berhenti kat gigi. Ada tak? Ada, alhamdulillah. Boh dalam jadual. Tupik rumah bincang kata, kita nak pergi Kota Baru, dekat dah nak zuhur dalam sejam setengah kita zuhur. Kita berhenti sembahyang penari Lepas ada sutong
Turut tepung. Ada masjid kan, masjid Penarik belah kanan tu. Bayang situ lah, bayang Zuhur buat jamak lalu. Alhamdulillah. Ni dah. Oh, jom Google kat ni lah kedai sedap makan. Kasi ingat cikgu apa, nasi ulang cikgu. Nasi ulang cikgu dia je banyak cikgu Belonu. Ni cikgu Melaka nasi ulang. Cikgu peceng ni buka kedai nasi ulang Melaka. Oh. Cari kedai makan lu suruh Google. Oh, sejik ada dalam kepala. Ni suruh merah ni. Suruh ingat ke sejik. Mari sejik surah. Bukan tahi sakit nak bayar anjak je, nampak muka sejik. Surah. Bayar anjak sikit ke, terima anak ni sakit gini-gini. Tak, hari lain tak ada muka. Tak. Biar ingat. Mata Allah Ta'ala buat Nabi jalan sejik ke sejik, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Biar hidup kita ni terikat semua hati dengan masjid, terikat hati dengan masjid juga. Biar hati kita duduk situ. Yauma la zilla sab'atu yauma la zilla illa zillu. Orang yang dapat naungan, 7 golongan yang dapat naungan Allah Ta'ala pada hari akhirat ialah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Ingat sejik semua. Oh, malam ni ada kuliah, malam ni nak pergi maya jemaah lah, pergi musafir lama-lama, ingat ke sejik. Tak jumpa sejik susah hati dia. Tak. Teringat gantung dengan masjid. Orang yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat ini. Naungan Allah Ta'ala ni macam payung lah. Orang lain duduk tengah panas belaka, kita boleh payung. Duduk bawah payung kita, duduk bawah kanopi. Orang spesial lah. Makan bawah kanopi sedap kan daripada makan dalam rok. Orang lain duduk bawah kanopi lagi, kita duduk jelah kok pisang, jelah angga mahorang. Tak, kita duduk bawah kanopi sedap. Hati terikat dengan masjid. Dan Allah Ta'ala pilih pula Masjidil Aqsa. Sebab tu kalau orang mari ceramah Isra' Mi'raj, 2 tajuk cukup dah. Peranan masjid. Masjid. Peranan masjid nak tarik orang mari masjid. Oh, ambil ibrah pengajaran daripada Isra' Mi'raj. Yang kedua cerita pasal umat Islam di Palestin kena tinjah hari. Syekh Dr. Yusuf Qardawi almarhum, seorang ulama besar, lahir di Mesir dan dibuang negara oleh kerajaan Mesir Hosni Mubarak. Lalu dapat suaka politik di kota dan meninggal di kota. Menjadi ketua Kesatuan Ulama Islam Sedunia. Dan untuk guru kita jadi timbalan, naik timbalan ketua Satuan Ulama Sedunia masa tu. Qardawi nombor 2, nombor 1, Tuk Guru nombor 2 dalam Kesatuan Ulama. Dia cerita, Qardawi cerita masa zaman dia budak-budak remaja lagi ni, Al-Iman Al-Syahid Hasan Al-Banna mari kampung dia, pengasas Ikhwan Muslimin. Mari kampung dia di Tonto, Baladi Tonto. Orang belajar mesti kenal ni, Baladi Tonto, Bandar Tonto. Tonto tak tahu ustaz. Tapi kalau Nasaruddin Tontowi tak tahu. Tu lah tu. Dia belajar di Tonto dulu. Dia tak Tontowi. Dia tak lakok dipanggil. Bahasa belakang dia. At-Takiri. Hidup di Barakir. Jadi Imam Salbana ni orang cepuk dia mari kampung di Tonto tu. Qardawi cerita Isra' dan Mi'raj. Kuliah jemputan Isra' Mi'raj. Tiba-tiba dia dah cerita bab Isra' Mi'raj tarikh bila berlaku. Cerita pasal Masjidil Aqsa. Peranan umat Islam membebaskan Masjidil Aqsa. Letak situ.
Bagaimana kita nak ni, kupas bab tu, bab majalah besar. Macam hari ni kita nak kupas bab dia, dah kita belajar bab sirah. Kalau orang gitu bulan jemputan kita sirah, kita cerita bab ni tarikh bila, bulan bila, orang lain dah. Memang kita belajar sejarah. Kalau kuliah jemputan cerita benda gitu. Panggil. Kita ni yang nak ukur lagi. Borak putih, borak tangan sayap kanan berapa inci. Habis. Tak payah kita belajar sirah, kita cerita tu. Kalau kuliah jemputan pasal ni, cerita dah lain. Allah juga menyebut kisah Mi'raj. Dah habis malam ni, dah habis. Baru duduk atas sana, duduk gerak lagi. Dan hikmahnya dengan firman-Nya, walaqad ra'ahu nazzalatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrat ma yakhsha wa ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguhnya Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, iaitu di Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Di tempatnya ada syurga Jannatul Ma'wa, tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha, dilitupi oleh sesuatu yang melitupinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Suratul Najmi ayat 13 hingga 18. Ni kita kupas kedia pasal Mi'raj. Kita cerita pasal Isra' dulu. Imam-imam ilmu hadis telah meriwayatkan hadis-hadis yang sahih. Sahabat yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni lebih 20 orang sahabat. Jadi hadis ni adalah hadis yang mutawatir. Kalau kita tolak peristiwa Isra' dan Mi'raj yang tahap mutawatir dalam Quran pun ada, Allah Ta'ala sebut, dan ada hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat ramai, bukan seorang, 20 orang lebih. Jadi kapi kalau kita tolak cerita ni. Kita bodoh lagi cerita orang nak naik ke langit ni macam-macam pakai tong oksigen warna putih dengan kapal dengan tu gini, naik cacang gitu ya. Jadi kapi dah. Allah Ta'ala yang kuasa. Dan Mi'raj, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamu yang mulia di sisi Allah, sehingga hilanglah segala duka cita dan rasa hina akibat diperlakukan oleh kaumnya. Isra' dan Mi'raj membuktikan betapa mulianya tugas kerasulan yang dikurniakan kepadanya. Tugas yang besar untuk menyeru manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Al-Imam Qutubi menyatakan dalam kitabnya Al-Jami', ada lebih kurang 20 orang sahabat yang meriwayatkan hadis berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj ni. Dan Isra' dan Mi'raj ni berlaku pada bulan Rabiul Awal. Bos itu dulu, bulan Rabiul Awal. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk menyenggeng. Nyenggeng mana? Duduk menyenggeng di Masjidil Haram, Mekah. Di sana banyak pendapat
Ada kata berlaku di rumah Aisyah. Ada kata berlaku di rumah Ummul Hani, sepupu Nabi. Ada kata berlaku di rumah Nabi sendiri. Setengah-tengah Nabi tidur, bumbung dibuka. Bumbung buka, turun dua orang malaikat, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dia ambil Nabi, buat pergi ke Masjidil Haram, bagi ke Mekah, bagi ke Kaabah, dekat Kaabah. Saya berekah lah cerita, tak baca banyak-banyak, biar faham. Lalu Jibril pun usung Nabi buat pergi ke Telaga Zamzam, dibelah dada Nabi, bermula daripada bawah halqam ni sampai ke bulu hari-hari, sampai bawah pusat. Besar lah belah. Daripada ni apa ni sampai bawah. Sekejap 2 minit je lah, lebih kurang. Sekejap sangat. Ambil, Nabi tengok, Nabi sedar. Malaikat Jibril dah ayah dah. Okey Muhammad, kita panggil pakar biuh dulu. Sain, buat surat sikit, sain biuh banyak mana gini-gini. Dah setuju dah nak belah ni? Ada. Ambil boh itu Nabi, belah lalu. Tak ada biuh, tak ada. Oh ya, corong sinjang tak ada. Duduk dalam bilik bedah tak ada. Lepas bedah, cacang boleh mangu, ajak pergi jalan. Ada orang itu, dia belah jatuh hospital. Lepas tu, lepas jahit-jahit, jom kita pergi Mayamah. Tak? Ada. Sekejap je. Belah sekejap je. Lepas jahit molek, Nabi tengok dan Nabi cerita. Dia ambil jantung aku dan dimasukkan dalam bekas mah yang mengandungi hikmah dan iman. Dibasuh dan letak balik. Tok mula. Ambil, basuh, letak mula. Jahit balik. Utiyatu bil buraq. Aku telah dibawa seekor buraq. Buraq bawa buraq seekor. Nabi dibelah dada, pendapat jumhur ulama 3 kali. Masa di perkampungan Bani Sa'ad sekali, masa kecil sekali. Yang kedua masa nak terima wahyu. Dan yang ketiga masa peristiwa Isra dan Mi'raj. 3 kali Nabi dibelah dada, dicuci hati dia. Aku telah dibawa seekor buraq, iaitu sejenis haiwan berwarna putih, lebih besar daripada keldai, tetapi lebih kecil daripada baghal. Keldai bahasa Arab panggil himar. Baghal dia pula. Baghal kuda betina dengan keldai jantan. Boleh anak, namanya baghal. Kuda kacuk dengan keldai, namanya baghal. Mu ni bodoh macam bago. Orang Arab lah. Orang Arab kata macam bago. Maknanya lebih kurang besar ni. Kuda besar ni. Besar anak lembu. Tak? Lebih. Ia dapat melompat sejauh mata memandang. Bujur buruk tak ada dah. Tak? Kalau dinosaur ada, kau tinggal tulang, fosil, benda boleh tengok tak? Saintis jumpa buruk ni, orang Ta'ala buat turun time tu je. Lepas tu tak ada tak? Kalau ada tulang buruk tengok pernah mata cicing. Tak? Perahu Nabi Nuh pun dah. Bodoh diri percaya. Besar benar perahu Nabi Nuh, habis kata jangan ambil kayu. Nak mata cicing. Menawak atas darat kering. Kita tengok percaya meruk. Nada gitu. Ayat-ayat pelindung diri dalam Quran, Nabi aja omahnya tak ayat-ayat gitu. Ni mata cicing ni, perahu kapal Nabi Nuh ni.
Sebeh kayu kokar. Kokar tu maknanya kayu hok buat kapal Nabi Nuh. Kata dia, kita percaya meruk kan. Kalau pakai cicing ni, beli sebeh lilit pinggang, ular dak ketik. Kata. Begitu, buh dalam kandang ular kedung. Sekali. Tengok ular kedung ketik tau. Kalau dak ketik, sungguh lah. Kalau ketik kelompok, pas kita mati. Nipu lah tu. Padahal kayu sedua tu kayu sedua awak tu kita percayalah benda-benda gitu. Kok tak ada asal, tak ada mari. Nama Nabi Nuh berapa ribu tahun dah. Ada lagi cicing boleh dia. Ni jahat lagi. Mata cicing kayu tukar Nabi Musa. Nama Musa yang tinggal kemu Ustaz. Apa ni tukar? Percayalah kita bodoh-bodoh ke diri. Percaya. Rasa percaya lah. Borak warna putih. Borak maksudnya kilat. Laju macam kilat. Aku menungganginya sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Ia melompat sejauh mata mandang. Kaki depan baru pergi. Kaki belakang dah pergi lagi. Jatuh sejauh mata mandang. Jauh mata mandang ni, mata kita ni kalau duduk sini nampak situ kat rumah tu dah. Pergi duduk kat kawasan lapang, padang pasir ke, tak ada apa, tengok jauh mana mata kita pergi. Berapa puluh kilometer boleh pergi mata kita. Jauh mata mandang. Itu panggil jauh mata mandang. Ni tengok jauh mata mandang, tengok Bukit So. Situ. Dah jauh lagi boleh pergi mata kita. Jauh mata mandang. Selakor. Dalam kitab ni ada terang juga. Sifat-sifat buruk pun ada. Ciri-ciri buruk dan sifat dia. Bentuknya seperti binatang tunggangan yang berwarna putih. Ini ada. Kalau orang India lukis buruk, dia pun muka India. Muka orang India lah. Kaju ke, Ashwarai ke, dia pun muka. Kalau belah-belah Amerika, dia pun muka dia pula muka Amerika. Siapa pernah aja masuk gereja? Gereja Kristian. Kat depan gereja tu letak lama salib, lepas tu ada orang tengok. Kalau kita pergi gereja ahli Afrika, orang tengah tu hitam letung. Kalau kita pergi ahli Itali, orang tengah tu putih lepuk. Kalau kita pergi belah India pula, orang tengah tu muka macam India. Pergi China macam China, pergi Jepun macam Jepun. Ada hak mana sendiri mau kata Nabi Isa duduk Afrika hitam. Nabi Isa duduk China mata sepek China pula. Nabi Isa duduk belah Mongolia ke belah tu, jadi ikut orang belah tu pula. Ngaruk tau. Ngaruk ngabang kali. Ukurannya lebih tinggi daripada keledai dan lebih gendah daripada parol. Selangkah kakinya adalah sejauh mata mandang. Boleh diikat sebagaimana haiwan tunggangan yang lain. Ada kaki, ada apa ni? Tali macam kuda. Ada tali kelekang pun ada. Tunggangan yang pernah dinaiki oleh para nabi alaihi wassalam. Borak mempunyai 4 kaki. Dan borak diberi sifat malu seperti manusia sehingga keluar peluhnya. Pernah dengar tak? Nabi nak malaikat Jibril bawa borak. Borak ni gelepor kali ya. Jibril kata, anta tastahi ya borak. Budak malu ke borak? Mu ni buat perangai pula Dia buat liar. Depanmu ni Muhammad ni, Nabi ni. Katanya malaikat Jibril. Borak pun tunduk malu. Malu. Binatang tahu malu pada Nabi.
Dan Nabi naiklah Buraq sampai ke Baitul Maqdis, sampai di Palestin. Kemudian aku tambahkan binatang itu di tambatan yang biasa digunakan oleh para Nabi. Bumi Palestin ni bumi para Nabi. Nabi Ibrahim duduk situ, Nabi Sulaiman duduk situ, Nabi Musa mari berhijrah ke Syam, ke Palestin. Ramai Nabi-Nabi yang duduk di Palestin. Nabi Yaqub Palestin. Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf lahir di Palestin. Tapi Nabi Yusuf telah dijual di pasar dan dibeli oleh gubernur di Mesir, Walid Mesir. Dia orang Palestin tapi Walid ke Mesir. Kemudian aku masuk ke dalam masjid dan mendirikan solat di dalamnya sebanyak 2 rakaat. Nabi masuk dalam masjid, Masjid Al-Aqsa, sembahyang 2 rakaat. Masjid Al-Aqsa ni bukan hak kubah warna kuning tu. Kita tengok kubah warna kuning tu, tu bukan Masjid Al-Aqsa. Hak tu Qubbatus Sakhra. Dalam tu ada batu setokor dalam tu. Masjid Al-Aqsa ni duduk belakang kubah tu. Dia wanita, kubah warna hitam. Kecil je. Tak, kita duk ingat ni lah Masjid Al-Aqsa ada cakap lagi yang Israel dah kacau lagi. No, dia kacau belakang. Dia duk korek no belakang tu. Kita tengok depan ni. Setelah itu aku pun keluar lepas mayang 2 rakaat. Nabi pun keluar daripada masjid. Lalu Jibril datang kepadaku dengan membawa satu bekas yang berisi arak dan satu bekas lagi berisi susu. Lepas bayang dan Nabi jadi imam. Jadi itu imam kepada Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu. Lebih kurang 120,000 orang Nabi dan Rasul. Lepas bayang tu Jibril bawa air. Tak, Muhammad ni daga dogok ni jalan jauh. Biar air 2 gelas. Arak dengan susu. Aku telah memilih susu. Nabi pilih susu. Nabi minum susu. Lalu Jibril alaihi salam berkata, engkau telah memilih fitrah. Kemudian Jibril alaihi salam bawa kami naik ke langit. Naik ke langit maknanya peristiwa Mi'raj pula lah. Faham tak? Baru duduk situ baru. Panjang lagi dah habis lagi ni kita baca matan hadis baru. Dia ada syarah dia pula. Dalam kitab, setengah kitab Syekh Daud Fatani, ulama Melayu kita, sekarang satu kitab Jawi lama. Dia menerangkan secara detail. Kenapa Nabi ni dah pergi direct ke Masjidil Aqsa. Nabi singgah ke tempat lain tu. Kita pernah dengar kan, inzil fasalli huna, turun sembahyang sini ya Muhammad 2 rakaat. Lepas Nabi sembahyang 2 rakaat, Jibril pun tanya, mu tahu tak mu mayang mana tu? Atadri ya Muhammad, mu tahu mayang mana tu? Nabi kata, ana la adri, aku tak tahu. Jibril kata, Yasri, Madinah. Ada cerita. Walaupun cerita tu dhaif, cerita lemah. Cerita hadis dhaif ni adalah hadis yang kita boleh buat pengajaran, buat cerita, nak buat sumber hukum tak boleh lah hadis dhaif. Nak buat hukum sah, batal, halal, haram, kena guna hadis sahih. Tapi hadis-hadis dhaif ni untuk fadilah amal, untuk cerita, macam-macam. Lepas ni kita ulang pula cerita yang kita Nabi SAW tengok dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Macam cerita bau Masyitah, tukang sikat rambut Fir'aun, anak Fir'aun, ibnati Fir'aun. Ceritanya sahih cerita tu. Nabi bau wangi. Nabi dalam perjalanan tu Nabi kata bau wangi ni Jibril, benda ni wangi ni. Jibril kata kubur Masyitah, tukang sikat anak Fir'aun. Masyitah tu bahasa Arab, maksudnya tukang sikat rambut. Masyitah. Masyitah. Kenapa masuk Masyitah? Tukang sikat rambut. Masyitah. Oh, Mu'andang lah. Oh, Mu'andang.
Tukang sikat rambut. Dia kimpun nama pula Masyitah. Oh dah apalah. Dah apalah yang nak ambil ni orang soleh, orang beriman ni, orang syahid ni. Ni lepas dah sambung. Tak boleh banyak-banyak lah. Lengah punggung dah. Panjang ni, 3 siri dah habis ni kau cerita ni. Faham dah tak apa tu. Boleh malam ni tak apa dah. Ustaz khabar Surah Merah ni bulan Rabiul Awal. Okey dah ya. Boleh makan nasi dah ha. Dah. Dah bulan Rejab ni kan pula. Bulan Rejab tu ada orang kata tapi awak kuatnya bulan Rabiul Awal. Boleh setu ilmu dah apa dah malam ni. Kita berhenti setakat dulu kita tak apa lah. Kita nak kita tak payah tegak-tegak lah. Kita banyak masa je. Panjang umur rezeki cukup pula. Minggu depan tu. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Yang lemah yang kurang tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Minta maaf banyak deh. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.